Kalau korang tengok keputusan sahaja, Liverpool seri 2-2 dengan Newcastle. Szoboszlai menjaringkan penalti pada minit ke-99 untuk menyelamatkan satu mata. Tetapi kalau korang tengok cara Liverpool bermain, aku rasa ada cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar keputusan 2-2. Sebab pada pandangan aku, Liverpool era Iraola memang sudah mula kelihatan cara mereka bergerak, cara mereka menyerang, cara mereka cuba memainkan bola ke depan. Semuanya nampak berbeza. Tetapi dalam masa yang sama, Newcastle malam ni berjaya menunjukkan 3 masalah besar yang Liverpool masih belum selesaikan. Dan menariknya, walaupun Liverpool cuma dapat satu mata, statistik menunjukkan mereka sebenarnya menghasilkan 27 percubaan. 7 daripadanya tepat menguasai 60% possession dan mencatatkan XG 2.73 berbanding 1.43 milik Newcastle. Jadi ini bukan cerita tentang Liverpool yang tak mencipta peluang. Ini cerita tentang bagaimana Liverpool bermain, apa yang mereka lakukan dengan bola, apa yang berlaku apabila mereka kehilangan bola, dan kenapa beberapa pemain masih belum kelihatan dalam versi terbaik mereka. Kepada yang baru pertama kali jumpa channel ini, kalau korang suka berita tentang Liverpool, analisis taktikal, situasi dalaman Liverpool dan update transfer, pastikan korang subscribe channel ini dan like video ini. Kita nak jadikan channel ini antara channel Liverpool paling aktif di Malaysia. Jom kita bincangkan apa yang sebenarnya berlaku di St. James Park. Liverpool sudah berubah dan aku rasa kita boleh nampak. Perkara pertama yang aku perasan sejak awal perlawanan ialah Liverpool tidak bermain seperti Liverpool yang kita biasa tengok sebelum ni. Mereka sangat vertikal. Masa aku, apabila Liverpool mendapatkan bola, kecenderungan mereka adalah untuk mencari pilihan ke hadapan. Bukan sekadar mengitar bola ke kiri dan ke kanan, kemudian kembali ke tengah. Mereka mahu bola bergerak ke depan. Dan ini bagi aku sangat menarik kerana ia menunjukkan identiti yang Iraola cuba bawa. Liverpool mahu bergerak lebih cepat. Mereka mahu pemain menyerang ruang. Mereka mahu midfield dan pemain depan sentiasa mempunyai pilihan untuk bermain secara progresif. Tetapi masalahnya, 15 minit pertama, Liverpool langsung belum settle down. Newcastle pula datang dengan intensiti yang sangat tinggi. Mereka mencari ruang di belakang struktur Liverpool dan menggunakan bola-bola direct untuk keluar daripada tekanan. Dan gol Anthony Elanga pada minit ke-5 memberikan gambaran awal tentang perkara ini. Newcastle mendapatkan ruang dalam transition dan Liverpool dihukum dengan sangat cepat. Pada aku, inilah perkara yang pertama kita perlu faham. Vertical football bukan masalah. Malah aku suka idea ni. Masalahnya ialah berapa bersedianya Liverpool apabila mereka kehilangan bola selepas bermain terlalu vertikal. Sebab apabila kau menghantar ramai pemain ke depan, ruang di belakang mereka secara automatik akan jadi lebih besar. Dan Newcastle tahu tentang ni. Masalah pertama, Liverpool terlalu agresif sebelum struktur mereka stabil. Liverpool menguasai 61% bola dan membuat 370 hantaran tepat dengan kadar ketepatan 84%. Newcastle hanya mencatatkan 222 hantaran tepat pada kadar 76%. Jadi kalau seseorang tengok statistik possession saja, dia mungkin fikir Liverpool mengawal perlawanan. Tetapi possession tidak semestinya bermaksud kontrol. Dan inilah yang aku rasa berlaku malam tadi. Liverpool mempunyai bola, Liverpool mencipta peluang, Liverpool menghasilkan XG yang lebih tinggi. Tetapi mereka tidak sentiasa mengawal apa yang berlaku selepas kehilangan bola. Newcastle pula tak perlukan possession yang banyak. Mereka hanya perlukan beberapa detik untuk menyerang ruang. Dan kita nampak perkara itu bukan sekali Liverpool menyamakan kedudukan melalui Cody Gakpo pada minit ke-55. Tetapi hanya 2 minit kemudian, Newcastle kembali mendahului melalui Joe Willock. Itu bagi aku sangat penting sebab apabila Liverpool menjaringkan gol, mereka sepatutnya menggunakan momentum itu. Tetapi Newcastle terus mendapatkan respon. Jadi persoalannya, adakah Liverpool terlalu agresif
aku tak rasa kita boleh terus kata ya, sebab ini baru perlawanan kompetitif pertama Iraola dalam Premier League. Dan aku lebih suka melihat begini. Iraola sudah jelas tentang apa yang dia mahu Liverpool lakukan, tetapi pemain masih belum sepenuhnya selesa dengan struktur tersebut. Dan itu normal untuk pasukan yang baru mengubah sistem. Masalah kedua, Enggu Moha belum dapat keluarkan kekuatan sebenar dia. Sekarang kita masuk kepada Rio Enggu Moha. Aku tahu mungkin ada yang akan tengok persembahan dia malam ni dan terus kata, Enggu Moha tak cukup bagus. Tapi aku tak setuju. Pada aku, masalahnya lebih complicated daripada itu. Enggu Moha bermula dalam keserbasan utama Liverpool bersama Frimpong di sebelah kanan. Itu sendiri dah jadi sangat menarik kerana Liverpool memilih kombinasi pemain yang sangat agresif di flank tu. Tetapi sepanjang first half, aku rasa kita tak banyak melihat Enggu Moha menggunakan kekuatan sebenar dia. Dan ini bukan semestinya salah Enggu Moha. Aku lebih tertanya-tanya, adakah struktur di sebelah kanan Liverpool sudah cukup baik untuk membantu Enggu Moha? Sebab kalau korang ada pemain seperti Enggu Moha, korang mahu dia mendapat situasi 1 lawan 1. Korang mahu dia menerima bola dengan ruang. Korang mahu dia mempunyai pemain di belakang dan sebelahnya untuk mencipta overload. Dan pada pandangan aku, kombinasi dengan Frimpong masih belum cukup matang. Frimpong pula bukan fullback tradisional yang hanya duduk di belakang dan memberikan width. Dia sangat mobile, dia boleh naik, dia boleh masuk ke tengah, dia boleh menyerang ruang. Tetapi apabila dua pemain yang sangat agresif berada pada sisi yang sama, timing mereka mesti tepat. Kalau tidak, seorang pemain boleh mengambil ruang yang sepatutnya digunakan oleh pemain lain. Sebab itu aku rasa, aku tak nak judge Enggu Moha selepas satu game. Malah aku rasa kalau Iraola mahu terus menggunakan dia di kanan, kita perlu tengok lebih banyak combination play antara Enggu Moha dan Frimpong. Bila timing mereka lebih baik, barulah kita mungkin nampak Enggu Moha yang sebenar. Jadi bagi aku, ini bukan Enggu Moha yang gagal, tetapi Iraola masih mencari formula terbaik untuk memaksimumkan Enggu Moha. Dan itu dua perkara yang sangat berbeza. Tapi ada satu perubahan yang aku suka untuk perlawanan ni, iaitu tentang Gakpo. Sekarang kita pergi kepada salah satu perkara paling positif, iaitu Cody Gakpo. Aku rasa Gakpo menunjukkan kenapa dia mungkin sangat penting dalam sistem baru ini. Pada first half, aku rasa Liverpool masih mencari jalan untuk menyerang Newcastle. Tetapi pada second half, Gakpo lebih banyak bergerak ke kawasan tengah. Dia tidak hanya menunggu di wide area. Dia mula mencari ruang sentral. Dan akhirnya, gol tu datang. Gakpo menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-55 selepas menerima bola daripada Ryan Gravenberch. Dan ini bukan sekadar kerana dia berada di tengah. Tapi aku suka idea di sebaliknya. Kalau Liverpool bermain vertikal, pemain seperti Gakpo mempunyai peluang untuk menyerang ruang antara defensive line dan midfield. Dia boleh menerima bola dengan badan menghadap ke gol. Dia boleh membawa bola. Dia boleh mempunyai finishing. Jadi pada aku, semakin Gakpo dapat mencari ruang sentral, semakin besar kemungkinan dia menjadi ancaman. Dan menariknya, beberapa penilaian selepas perlawanan turut melihat Gakpo sebagai salah seorang pemain Liverpool yang paling menyerlah malam ini. Jadi kalau aku menjadi Iraola, Gakpo adalah pemain yang aku nak dia terus explore dalam sistem baru ini. Gravenberch bagi aku dia antara pemain terbaik Liverpool malam ini. Ini satu lagi perkara yang aku rasa menarik. Sebelum game, ramai orang mungkin lebih bercakap tentang Szoboszlai. Tetapi selepas 45 minit pertama, pada pandangan aku, Gravenberch lebih menyerlah. Dan kali ini, ada fakta yang menyokong observation tersebut. Dia memberikan assist untuk gol Gakpo. Aku suka cara dia bergerak dalam midfield. Dia bukan sekadar menerima bola dan pas ke belakang. Dia nak bawa bola. Dia nak bergerak ke depan. Dan dalam sistem yang sangat vertikal seperti ini, kebolehan midfielder untuk membawa bola ke kawasan depan sangat penting. Tetapi aku juga tak nak menjadikan ini sebagai Gravenberch bagus, Szoboszlai teruk. Tidak. Szoboszlai akhirnya menjadi pemain yang menyelamatkan Liverpool minit ke-99. Tekanan maksimum, satu penalti dan Szoboszlai mengambil tanggungjawab itu. Dia menjaringkan gol penyamaan untuk menjadikan keputusan 2-2. Jadi bagi aku, dua pemain ini memberikan sesuatu yang berbeza. Gravenberch lebih influential dalam flow permainan yang aku nampak pada first half, tetapi Szoboszlai menunjukkan mentaliti apabila Liverpool benar-benar memerlukan seseorang. Dan sebagai Liverpool fans, aku nak kedua-duanya berada pada tahap yang terbaik. Masalah ketiga, Isak terlalu isolated. Sekarang kita pergi kepada elephant in the room, Alexander Isak. Ini sepatutnya menjadi salah satu storyline terbesar malam ni. Dia kembali ke St. James Park, bekas kelab penyokong Newcastle, tekanan yang luar biasa. Dan semua orang nak melihat satu perkara, adakah Isak akan menghukum Newcastle. Tetapi dari segi perspektif permainan, aku rasa Isak masih belum mendapat pengaruh yang kita harapkan. Beberapa penilaian selepas perlawanan turut mengkritik tahap involvement Isak dan menggambarkan dia sebagai terlalu isolated.
Dan di sinilah aku mula bertanya-tanya, adakah masalah Isak malam ni sebenarnya Isak? Atau adakah struktur Liverpool belum cukup baik untuk mengeluarkan kekuatan terbaik Isak? So, Isak bukan jenis striker yang hanya mahu berdiri dalam kotak penalti dan menunggu crossing. Dia mahu combine, dia mahu turun sedikit, dia mahu berlari di belakang defensive line, dia mahu menerima bola dan situasi yang boleh dia gunakan untuk turn and back. Tetapi kalau Liverpool terlalu cepat memainkan bola ke depan tanpa cukup combination sekitar striker, Isak boleh menjadi isolated, dan itulah yang aku rasa berlaku pada beberapa fasa permainan. Jadi aku belum mahu judge Isak, sebab kalau Liverpool akhirnya menemukan connection yang betul antara Woods dan Gakpo, Isak, Frimpong dan midfield, kita mungkin akan melihat versi Isak yang jauh lebih berbeza. Tapi jangan lupa, Liverpool sebenarnya mencipta banyak peluang. Ini bahagian yang aku rasa paling penting supaya analisis ini tidak terlalu negatif. Liverpool menghasilkan 27 shot berbanding 13 Newcastle. Liverpool mempunyai 7 shot on target berbanding 4. Liverpool juga mempunyai XG 2.73 berbanding 1.43. Jadi kalau kita kata Liverpool tak cukup bagus menyerang, aku rasa itu tak tepat. Mereka sebenarnya menghasilkan cukup banyak ancaman. Masalah lebih kepada konsistensi dan kontrol. Liverpool boleh mencipta, Liverpool boleh menyerang, Liverpool boleh bermain vertikal, tetapi mereka masih belum cukup stabil, dan itu ialah perkara yang sangat-sangat jelas. Kalau korang tanya aku apa sebenarnya yang kita belajar daripada Newcastle 2, Liverpool 2, jawapan aku mudah. Iraola sudah mula mengubah Liverpool. Kita nampak verticality, kita nampak aggression, kita nampak pemain cuba menyerang ruang, kita nampak midfield cuba bermain ke depan. Tetapi kita juga nampak harga yang perlu dibayar apabila sistem itu belum cukup matang. Newcastle berjaya menyerang transition. Liverpool kehilangan kontrol pada beberapa fasa. Ngumoha belum benar-benar mendapat platform untuk menunjukkan kekuatan dia. Isak terlalu isolated dan connection antara beberapa pemain masih belum cukup natural. Tapi pada masa yang sama, Gakpo memberikan kita satu clue, Gravenberch memberikan kita satu clue, dan Szoboszlai memberikan kita satu clue. Jadi bagi aku, ini bukan Liverpool yang gagal. Ini Liverpool yang sedang belajar menjadi Liverpool versi baru. So, apa pendapat korang tentang perlawanan semalam? Jangan lupa untuk komen, like dan juga share. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.